Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Study at UIS, dan pada hari ini kita akan berbincang tentang populasi yang terbesar dalam sesebuah universiti, iaitu mahasiswa. Dan untuk membincangkan persoalan yang sangat penting ini bagi saya, kita bawakan dua orang rakan podcast kita atau rakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Dr. Abdul Razif bin Zaini, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor, dan saudara Arif Faizin bin Cik Noh, YDP, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Islam Selangor. So, apa khabar Dr. Razif dan apa khabar Arif? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tengok doktor baik, saya baik. Arif kalau tengok doktor okey, Arif okey. Saya ucap terima kasih banyak. Kalau tengok dia demam. Saya ucap terima kasih banyak lah dalam kesibukan kepadatan jadual Doktor dan Arif dapat bersama-sama di sinilah. Saya tengok Arif dengan doktor ni dia agresif lah. Wataknya watak yang agresif. Walaupun saya tak kenal rapat lah dengan Arif dan doktor secara langsung, tapi dari jauh kita tengok gaya tu lain. Jadi nak tanya Dr. Razif dululah sebagai orang kata memanaskan perkitas perbincangan kita pagi ni. Doktor, waktu doktor belajar dulu, doktor ni mahasiswa yang macam mana? Adakah doktor ni scorer pointer saja ke, aktivis juga ke, atlet ke? Sila doktor. Dia sebab terima kasih lah pertama sekali saudara Adib dan juga podcast yang jemput saya. Soalan tu memang susah sikit lah sebab kita nak kena imbau balik. Arif sekarang berapa tahun dia? Saya 24. Okay. So saya nak kena ke belakang balik 25 tahun ke belakang. 30 tahun lebih kurang ke belakang nak ingat balik Zaman itu. Zaman ke. Waktu tu saya rasa sebaya dengan Arif Zakut lebih kurang. Ataupun lebih muda. Okay. So saya masa tu sebelum tu saya mulakan sebab saya dia belajar di luar negara lah. Okay, saya di Jordan. So mungkin pengalaman tu dia agak berbeza. Cuma saya ada sikit pengalaman bila menguruskan pelajar ni di dalam konteks Malaysia ni. So kita boleh compare dan kita boleh bezakan lah. Jadi di luar negara masa saya sampai dulu, saya tak boleh sampai tu kita belajar baru, disambut, dan kemudian tahun 1 tu barulah kita mula berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan masyarakat. So masa mula sampai tu saya dijemput dan kemudian saya menjadi orang yang menjemput lah. Okay. Kita sambutan pelajar baru kan. So start lah. So saya rasa Arif yang sama. So bila start dah sambut tu, saya pula dilantik sebagai badan penaja masa tu. Jadi masa tu pelajar Selangor tak ada. Ataupun dia tak ramai. Masa zaman saya tu mulalah JAIS hantar, SUK hantar, Yayasan Selangor hantar. Doktor mana? Jordan ke? Jordan. Permulaan. Jadi saya terlibat dengan badan penaja. Kita tubuhkan persatuan. Kemudian dah lepas tubuh persatuan, dia ada pemilihan, terpilih pula. Jadi ada jawatan kuasa. So ada jawatan kuasa yang pertama lah. Masa tu jadi, tak silap saya, Exco Ekonomi. Yang tak mana dia letak ekonomi, persatuan baru, macam mana nak gerakkan ekonomi, nak bangunkan kewangan persatuan. So lepas tu bergeraklah setahun. Tahun yang ketiga pun dilantik semula. Masa tu jadi Exco Kebudayaan dan Sukan. Jauh tu doktor. Jauh. So dia dah tengok yang tapi minat kan. Itulah, kita bukan pilih kan. Tapi rakan-rakan yang bagi mandat. Kemudian terlibat juga dengan Persatuan Universiti. Yang tu untuk Badan Kebajikan Anak Negeri lah. Yang terlibat dengan Badan Universiti pun terpilih, tapi tak lama lah sebab ada kekangan dari sudut kita kata banyak sangat jawatan kan. So terpaksa lah kita lepaskan sebahagian bagi rakan-rakan kita yang lain yang terlibat. Kemudian dari segi aktiviti yang lain, itu satuan lah, sukan pula, saya terlibat dengan tu lah. Bila tengok Arif ni, dia macam reflect juga tu, diri sendiri. Arif dia tak boleh tengok saya, tapi saya boleh tengok Arif. Sekarang ni nampak dia punya mirror dia kan. Sama ni. So, saya pun bola juga lah. Betul. Saya pernah tengok satu gambar. Saya tengok Dr. Razif dia bola. Nampak juga. Nampak Dr. Razif. So ada terlibat dengan bola, dan saya alhamdulillah diberikan
peluang wakil universiti. Itu yang pelik tu kan, duduk dalam negara Arab ni. Orang ni besar-besar tiba-tiba boleh jadi wakil universiti. Kesebelasan di kalangan semua. Tapi yang tu apa ni, sukan apa ni, olahraga dan balapan. So saya ada 4 orang Melayu dan juga 1 orang Afrika lah. So kami terlibat dengan wakil universiti lah, untuk 2 tahun untuk ingat setahun je, ingat dia nak try je kan, tengok 2 tahun. So tu pengalaman saya lah. So saya nak ceritakan yang saya aktif ke tak aktif ke, di situlah mungkin kita boleh membuat satu kesimpulan yang masing-masing boleh simpulkan. Saya tak perlu nak jaga lah, tapi itulah laluan yang kita sendiri pilih bila masuk universiti. Bukan saja kita nak belajar saja, kita terlibat dengan persekitaran program-program universiti. Dan kelebihannya kami pada masa tu, kami persatuan ni dia tak ada orang yang guide. Kita sendiri kan. Sini dia ada persatuan, dia ada penasihat, dia ada pensyarah yang terlibat. Kita sana semua 100% dikendalikan oleh pelajar independen. Ini indie yang sebenar ni. Sukan tu kan kita buat daripada piala yang dianjurkan oleh kedutaan. Kita sendiri yang jadi AJK, kita sendiri yang uruskan, kita sendiri semualah serba-serbi. Jadi itulah pengalaman saya di Jordan. So boleh tengok sendirilah, boleh nilai sendirilah sejauh mana keaktifan kami pelajar-pelajar di sana. Itu kira tahun bila? So saya masuk tahun 1995. Oh, tahun kuis ditubuhkan? Sama. Okey. Saya tak ada. Tak ada. Belum wujud lagi. So 95 sampai 2000 lah. Okey, dekat sana. So Alhamdulillah lah, daripada tahun seawal kemasukan di sana tu dah terlibat lah dengan program-program pelajar, program universiti. Saya surrender, doktor. Saya duk cakap kat diri saya, saya ni kira aktif jugalah, tapi dengar cerita doktor rendah diri terus. Sebab saya tengok Arif, saya tengok dekat stok dekat Facebook Arif kan. Saya tengok Arif ni, saya jadi macam jadi anxiety. Dia tak tidur diam doktor. Dia sana sini. Kau ni student ke apa? So Arif, cerita sikit Arif, macam mana seorang Arif, mahasiswa at the same time YDP, MPP, ke sana ke sini, tak penat ke dia? Penat. Bagi kita manusia penat. Cuma sebenarnya kita pun tak sedar yang kita buat banyak perkara dalam satu masa tu kan. Saya bermula daripada sekolah menengah di Kelantan. Di Kelantan, di Tahfiz sana lah. Dan di sanalah mencorakkan saya bagaimana. Sebab saya dulu pemalu. Saya orang yang bukan orang yang selalu bercakap kat depan. Memang malu saya ni tahap kalau parents saya bagi duit, maksudnya mak saya bagi duit suruh pergi beli barang, saya takkan pergi beli sebab saya takut nak jumpa dengan orang tu. Saya akan suruh adik saya pergi beli, adik saya bagi kat saya bagi kat mak saya. Cover line. Adik pun cover line. Adik pun tolong juga. Adik kembar ke? Dia kurang. Sekarang dia belajar di Jordan. Jadi itulah permulaannya. Dan sekolah menengah saya bermulanya di situ. Saya jadi ketua pelajar, ketua pengawas, dan masuk di Universiti Islam Selangor pada tahun 2019 diploma. Di situ first kali saya aktif dalam sukan. Sekarang pun saya aktif dalam sukan, yang mana saya sekarang mewakili UIS untuk futsal lah, dan baru balik daripada import player daripada UTP, Universiti Teknologi Petronas. Hebat ni, pemain import. Main import. Kan. Kemudian dalam masa yang sama saya masuk diploma, habis tahfiz Quran Qiraat, diploma 3 tahun. Dan kemudian saya sambung dalam ijazah sarjana pendidikan Islam dengan multimedia. Sekarang semester yang kelima lah. Dalam masa yang sama, sekarang saya MPP, YDP. Saya juga ada urusan luar. Saya buat soft skill saya lah tentang pengacaraan majlis. So saya ada MC juga. Yes, MC di wedding, di majlis-majlis korporat dan sebagainya lah. So itu dah yang dalam masa yang sama, dalam masa kita belajar ni, masa saya belajar ni, saya faham satu benda yang mana yang dinasihatkan oleh ayah saya. Katanya kita mungkin boleh buat banyak benda dalam satu masa. Kita boleh buat banyak benda dalam satu masa, tapi kita selalu diomokkan dengan hasil. Sedangkan kita buat banyak benda, tapi kita bukan nak tengok pada hasil tu. Ada hasil tu dia akan dapat berjayanya awal, ada hasilnya berjayanya lambat. Jadi di situlah sebab adik-beradik saya pun juga aktif dalam persatuan, dan saya nampak saya belajar di situlah, di UIS terutamanya.
semester 1 lagi tu saya dah masuk wakil kuis bola, futsal. Kemudian dalam masa yang sama saya masuk persatuan. Mana saya ingat persatuan tu Kelab Rakan Siswa. KRS, Kelab Rakan Siswa, dan saya dapat job scope kepimpinan dan fasilitator. So dia macam kena kat situ. So alhamdulillah lah, di situlah saya belajar, saya masuk kelas. Sebab kita ada sertifikat dan sebagainya. So itulah secara tidak sedar kata mengembangkan saya punya bakat lah. Dan kalau ikutkan tadi kata Cik Adik kata ke sana ke sini kan. Itulah kita bahagikan masa tu pun kita pun tak sedar. Kadang-kadang cuma alhamdulillah setakat ni kelas tak adalah, maksudnya saya tak adalah tinggal kelas panjang dan sebagainya. Dan untuk selalunya kalau MC ni di hari Sabtu Ahad je, dia tidak kacau lah. Kan, dia tidak ganggu lah waktu study kita dan sebagainya. Alhamdulillah tak ganggu. Nak kena check attendance. Kalau contoh Sabtu Ahad, sebab saya selalunya setiap minggu saya akan dapat MC ataupun sebagainya lah. Tapi kalau contoh saya dah ambil Ahad Sabtu, Ahad tu saya tak akan ambil lah. Ahad tu masa untuk rehat, masa untuk MPP minggu depan meeting, sebab selalunya meeting pun malam sebagainya. Kan, so ke sana ke sini begitulah kisahnya. Sebab ada orang cakap banyak benda buat kan, tapi kita pun tak sedar yang kalau suka ni dia jalan je kan. Dia jalan. Contoh futsal, kita ada training dan sebagainya kan. Kita perlukan training dan sebagainya. Macam tu lah. Saya pun kadang-kadang macam banyak juga punya saya buat. Macam tu lah. Di UIS lah terutamanya banyak membina saya lah sebagai seorang student. Sukan lagi. Sukan sibuk. Sukan sibuk. Sekejap, MC saya tak. Itu permulaan. Dia belum sepak lagi. Okay. So alhamdulillah lah setakat ni mak ayah saya pun support dan sebagainya lah. Kita ada kenderaan sendiri untuk bergerak. Dan sebenarnya kalau nampak macam saya bergerak seorang, tapi sebenarnya saya ada team yang mana kita bergerak sama lah. Contohnya dalam kelas ada kawan saya yang akan ingatkan apa benda yang kena settlekan untuk minggu ni. Ada team lah. Ada team. Okay. So, untuk MC kita ada team kita. So dia tidak terbeban pada saya seorang lah. Pengurusan tu bukan Arif seorang lah. Ya betul. Nampaknya macam kita lah. Kita je yang muka depan. Yang belakangnya ada ramai. Ada kawan-kawan juga lah. Alhamdulillah lah. Okay, dulu kan Doktor dan Arif kan, dulu kan saya macam waktu saya kat universiti, terus terang memang tak aktif macam doktor, tak aktif macam Arif. Tu pun ada orang bisik, bro, kita datang nak belajar bro. Kau ingat sikit kan, sebab saya kebetulan ni cakap terus terang lah, awal-awal tu semester awal-awal saya masuk universiti, pointer saya taklah seberapa sangat. So saya of course saya sedih. And then adalah yang bisik, itulah Jam Persatuan. Itulah kau sibuk sangat pasal kan. Jadi waktu tu saya nak cakap lebih-lebih pun saya tak tahu kat mana saya nanti kan. Saya pun macam yalah kan. Tapi bila saya dah berjaya mengharungi benda tu, doktor berjaya mengharungi benda tu, dan Arif pun manage benda tu orang kata dengan sangat berjaya, apa pesanan doktor dan juga Arif kepada orang-orang yang bukanlah kita kata negatif, cuma mungkin dia orang ni terlalu berhati-hati. Tak nak lah nanti tak boleh bagi masa lah dan sebagainya. Kita pergi doktor dulu lah. Kita nak cerita tentang fokus belajar kan. Kita masuk universiti kena belajar, fokus belajar. So jawapannya kenalah, betul lah. Betul lah yang tu kan. Betul lah. Tak boleh lah masuk. Tak boleh main kan. Kena fokus. Nak main bola. Ya. Tapi ada masuk ni mungkin dia pilih sebab dia nak main bola. Kan ada. Cuma bila nak masuk belajar, masuk universiti, memang kita kena fokus lah. Fokus belajar. Itu tak dinafikan. Tak nafikan. Tapi kita kena tahulah benda tu dia kena seimbang. So kita nak kena fokus belajar, dalam masa yang sama kita kena ada keterlibatan. Yang sama juga dengan hidup kita pun. Kita bukan hidup kita nak duduk, nak baca buku, nak tak gitu je, tidak kan. Kita nak kena campur dengan masyarakat, campur dengan komuniti. So bagi saya bila nak fokus belajar, dia kena fokus. Tapi dalam masa yang sama jangan tinggalkan benda lain lah. Dia kena seimbang lah. Kan, dia kena seimbang. So bila masuk belajar, tak boleh masuk dalam kelas je campur tak campur kan. You kena juga ikut serta program co-curriculum. Kena masuk sukan, kena masuk aktiviti kesukarelawanan. So benda ni sebenarnya yang membangunkan kita sebagai manusia lah. Sebab kita masuk universiti ni bukan kita nak pandai saja. Kan, bukan kita nak cerdik saja dari segi intelektual, emosi kita,
kita punya interaksi kita. So soft skill kita. Jadi universiti inilah tempat biasa untuk kita bangunkan karakter kita, bangunkan personality kita. So dia kena seimbang. So kalau nak cakap orang yang belajar saja, orang yang belajar saja ni berjaya, kita dah banyak contoh lah. Bila nak keluar kerja biasanya dia akan tengok juga ke kurikulum. Kan pointer yang mungkin fall flat, bila nak masuk bekerja tiba-tiba tak boleh nak bercakap. Sebab apa? Sebab tak biasa interaksi dengan orang. Tak biasa berpersatuan. Tiada sifat-sifat kepimpinan. Jadi dia tidak holistik. Jadi saya rasa bila nak berikan tumpuan pada fokus pada belajar, dan masa sama kena juga berikan tumpuan pada benda-benda lain lah. Ada juga yang fokus pada belajar, last sekali stres. Kan? Sebab belajar je kan. Jadi bagi saya kena seimbang lah. Dan saya rasa kalau tengok saya dengan Arif pun di sini lah, mungkin banyak lagi contoh kat luar. Kan kita boleh je. Okey je, lepas je kan. Tapi nak kata cemerlang sangat akademik tu tidaklah. Tapi kita nak kata tidaklah kita ni teruk, dan kita ni seimbang lah. Ada akademik, dan dalam masa yang sama ada aktif persatuan, aktif sukan. Dan itulah saya rasa mungkin perkara yang perlu diambil berat oleh pelajar-pelajar universiti, khususnya sekarang ni lah. Ramai yang mungkin nampak universiti ni bukan tempat nak cari duit lah kan, bukan tempat yang orang kata dah tak nak masuk universiti, sebab kat luar tu lagi senang dapat duit, lagi mudah. So yang ni kita akan cerita kemudian, tapi nak tunjuk kat sini fokus belajar, tapi dalam masa yang sama memberikan tumpuan kepada aspek-aspek lain lah, khususnya aspek-aspek kurikulum, sukan, kesukawanan, dan soft skill, kemahiran-kemahiran yang perlu kita bangunkan lah. Jadi saya rasa Arif pun kalau kita tengok contoh kan, ni contoh kita ni, kalau nak bagi contoh diri sendiri, dia dah macam dah 25 tahun tak tahu relevan ke tidak. Kalau relevan pun mungkin percentage je tak ni. Tapi sekarang ni kita nampak lah, ni sahabat kita Arif ni, dan MPP yang ada sebelum ni pun sama. Maksudnya ramai juga yang dapat Dean List, anugerah dekan, dalam keadaan mereka ni sibuk kan. Ramai juga yang sekarang ni dah keluar bergraduan dan kerja di tempat-tempat yang hebat, alumni. Dan boleh bercakap. Kalau kita ni di UIS ni boleh saja jadi MC, boleh baca doa sekali, boleh macam-macam lah. Jadi saya rasa kita dah cuba terbukti lah. Kita punya orang kata pengalaman kita ni apabila gabungan akademik, iaitu dengan aktiviti ataupun keaktifan pelajar itu mampu menjadikan seorang insan yang baiklah, yang cemerlang. Tengok gaya Arif tu, dia hangguk tu, dia setuju. Dia setuju tu, tapi mesti ada point of view mahasiswa. Arif, silakan Arif, nak tambah ke nak apa? Saya 24 tu. Tak ada kejar. Saya memang betul lah setuju bila doktor kata dia tidak tertumpu kepada akademik semata-mata. Sebab ada pelajar yang mereka ni pakar dalam akademik, ada juga tapi dari segi komunikasinya kurang. Maksudnya dari kata kebolehpasaran apabila habis belajar tu dia tidak meluas. Maksudnya dia ada tengok banyak faktor dan sebagainya lah. Dan kalau ikutkan contoh macam mana pelajar tu mengembangkan sebagai seorang pelajar dengan soft skill dia, macam contoh macam saya macam saya kata, saya adalah orang yang pemalu. Tiba-tiba sekarang bukan orang kata tak tahu malu, tahu malu lagi. Cuma macam masih boleh bercakap kat hadapan. Ke depan tu. Boleh, alhamdulillah. Dan mungkin dari segi circle yang kita bina pun satu benda jugalah. Sebab kelebihan bersama bila kita duduk dalam circle yang macam tu, dan kita yang pilih. Maksudnya dengan persatuan ni kita yang pilih. Dia tak ada nokta yang awak kena join persatuan. Tak. Kita boleh pilih adakah kita nak akademik semata-mata ataupun kita nak seimbangkan dua benda. Jadi kita pilih dan kita akan dapat hasil dia. Baik ataupun tidak baik, itu usaha masing-masing. Jadi sebagai seorang pelajar yang saya boleh katakan mengikut pengalaman saya selama saya di IS, macam mana saya mula-mula semester 1 tu terus join persatuan tu bukan sebab kita nak belajar semata-mata. Satu, nak belajar lah. Kemudian yang kedua tu adalah satu sebab saya nampak seronoknya. Maksudnya kita akan kenal orang yang bukan dalam kelas kita je. Itu point yang paling saya rasa utama jugalah. Kalau kita belajar 5 tahun, contoh 5 tahun di UIS, budak kelas kita je kita kenal. Jadi
suasana tu tak seronok bila kita berjalan ke mana-mana, tak ada orang tegur, mungkin orang tak kenal, rasa sendiri. Itu yang boleh jadi kata apa tu, pressure sebagainya. So kebolehpasaran tu pun satu benda yang pelajar ni kena tengok, yang mana kalau saya belum habis lagi belajar, tapi kita dapat nasihat daripada alumni, daripada mantan abang-abang kapla kita kan. Kau kelas senior lah kan. Katanya memang bukan semata-mata akademik, tapi kita tak boleh mengabaikan akademik tu. Saya pun jujur kata kadang-kadang kalau kita terbabas tu, ada kawan-kawan kita yang bagi tahu, okey Arif, ini jangan tinggal dan sebagainya. So bila ada kawan sekian baik, kita boleh growkan diri kita dalam masa yang sama, kawan-kawan kita pun akan turut sama dengan kita. Sebab sedar tak sedar sebenarnya sahabat-sahabat kita ni yang bantu kita, kan. Dan saya boleh cakap yang maksudnya yang tidak dijemput di podcast ni pun berapa ramai lagi orang yang lebih sesuai bercakap dan sebagainya. Kita pun tak pernah sangka yang Arif Faizin akan jadi YDP. Saya tak pernah sangka macam tu pun. CRS habis lah, saya ingat macam tu kan. So, saya pernah kelak rakan siswa, rakan siswa Yadim, kemudian MPP lah. Sebelum ni saya Ekskul Latihan Ta'aruf, dan saya juga dia terlibat dengan sukarelawan di luar, antara NGO yang saya join, Muslim Camp Malaysia. Yang keterlibatan kita di luar menyebabkan kita belajar dengan orang tu juga, kan. Kita boleh tengok suasana, dan saya percaya Dr. Azim pun sangat sukarelawan ni, sangat ni kan. So salah satu contoh saya, mentor lah. Dia beritahu kat sini. Ambil hati dah. Dia macam nak minta dulu ni. Dia paling kurang Dr. Nasi Kandar ke. Tapi betul kan. Macam tu lah. So bagi pandangan saya, betul kata doktor tadi, yang mana kita yang pilih lah bagaimana kita nak mencorakkan kita punya episod pelajar baru sebagai seorang mahasiswa. Contoh macam baru-baru ni baru kemasukan pelajar baru. Jadi kita ada slot yang untuk maklum pada mahasiswa lah. Point yang saya highlightkan adalah sekarang adalah buku yang baru awak di Universiti Islam Selangor ni kan. So tulislah penulisan yang baik, maksudnya mulakan dengan baik episod pertama ni lah. Jadi itu je lah yang kita mampu dengan jaga solat dan sebagainya lah di UIS, Universiti Impian Semua. Okay, so saya nak tanya apa yang Arif sebut tadi kan. Saya dapat rumuskan kat situ lah bila dia bercerita tadi tentang pengalaman dia yang saya rasa lebih sinonim dengan pelajar sekarang ni. Kan saya tadi cerita kita punya pengalaman 30 tahun lepas. So dia soal pilihan lah. Pilihan. Ada sebut 2-3 kali tadi perkataan pilihan, jadi saya petik di sini kan. Dia sebab bila kita masuk tu dia soal pilihan. So kita sendiri yang pilih lah. Kita sendiri yang pilih kita nak fokus belajar tanpa libatkan diri dengan program-program luar. Ataupun kita pilih untuk kita bangunkan diri kita. Sebab tu kita ada sistem universiti ni. Ini beza universiti. Kan? Jadi kalau ada pelajar yang dia tak boleh nak fikir macam mana nak bangunkan diri dia, jadi sistem universiti tu dah disusun. Pelajar kena ambil katakan 10 jam kredit. Kemudian dia kena ambil koko tak boleh juga nak pilih, kita bagi pilihan. Pilih kalau nak ni badan uniform ni sekian-sekian, kalau nak yang ada melibatkan kemahiran ni, kalau nak melibatkan bakat ini, kita bagi dia untuk dia bangunkan.